What's going on, nerds? Shazwan Indo right here, and let's talk comics. What's going on, nerd? Ini Let's Talk Comics with Nendo. Kita sembang komik tanpa tapisan. Superhero bangkit, filem penuh muslihat, teori panas, cerita padat dari panel ke multiverse yang syarat. Jomayan. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, comics, comics. Let's Talk Comics, man. Okay guys, welcome back. Oh, lama gila saya aku tak bawa guest dalam aku punya episod. And kali ni macam biasalah, guest aku kalau bukan Borak asal DC, Arif Bidan DC, kalau bukan yalah, Istan ada dan Izzat Sibawaya kan. Let's go. Tapi dah banyak kali aku muncul kat Sibawaya. Cuma Let's Talk Comics belum ada topik nak borakkan. Betul. But hari ni aku dah jumpa satu topik ni. Okay. And aku tahu Daredevil Born Again season kedua episod 7 baru keluar. As kita tengah rekod hari ni. Cuma aku rasa aku akan skip kot review episod 7 ni, because minggu depan pun finale. So aku rasa aku akan borakkan finale terus lah. Maybe kau dah tengok episod lain ke belum, Izzat? Episod 7 baru keluar hari ni. So 7 je aku belum tengok. Yang lain aku dah tengok. 1 sampai 6 aku dah tengok. Oh, lain dah tengok Okay, nanti maybe finale kita buat sama-sama lah. Kau aku finale 9 ke 8 next week lah. Yes. Oh boleh. Tapi kalau Rabu malam aku okay lah. Rabu malam aku sekolah. Nanti kita set lah. Kita set bukan borak finale lah, kita borak the whole season lah. Season kedua. Okay, boleh. Yang tu boleh, confirm. So aku buat finale dulu, and then aku dengan Fik kita akan buat the whole lah, the whole season. Kita recap balik lah. Boleh. And then maybe buat Punisher punya special presentation ke. Kita tengok lah macam mana, nanti kita setting. Betul. But hari ni macam aku cakap tadi, ada berita yang aku nampak kat Twitter. Tadi pagi pun aku dah share kat kau tentang Spider-Verse era is officially ending with Miles Morales, man. Nampak? Okay, sebelum kita bincangkan, aku baca sikit apa yang tweet ni cakap. Okay. Sony just confirmed that Beyond the Spider-Verse will wrap up Miles Morales' story when it hits theatre in 2027. Phil Lord and Chris Miller made it clear on stage this is the final chapter, not just another sequel. The story picks up right after Across the Spider-Verse, with Miles stuck in another dimension trying to save his father. But this time, he's forced to rebuild relationships, find unlikely allies, and even confront himself to break the canon event rules. At the same time, Sony isn't walking away from the Spider-Verse world at all. They're expanding it with spin-offs like Spider-Punk, Spider-Woman, and even an R-rated animated symbiote project. So yeah, Miles' journey is ending, but the business side is just getting started. And if they land this finale properly, this might go down as the best comic book trilogy ever. So, apa pendapat kau pasal benda ni? Aku tak tahu lah. Mungkin ini adalah animation je kot, ataupun Miles Morales as a whole. Aku tak tahu lah itu macam mana. Sebab Spider-Verse, Miles Morales ni kira macam baru lagi. Kemudian ni nak tutup terus. Aku rasa macam still too early. Tapi tak tahu lah. Mungkin Sony ada plan untuk buat live action ke apa ke. Tapi menarik juga bila dia cakap dia nak buat spin-off Spider-Punk, Spider-Woman dan sebagainya. Cuma aku tertanya-tanya, adakah masih animation ataupun live action? Tapi dia mention macam spin-off like Spider-Punk, Spider-Woman, and even an R-rated animated symbiote project. So animated lah, animation lah kot. Ataupun kalau kau tengok balik, kita akan dapat Spider Noir bulan ni. Yalah, this mana. And it is a live action. And orang cakap Spider Noir ni pun technically daripada Into the Spider-Verse punya Spider Noir, walaupun nama dia Ben Reilly. Betul. Kan. So aku rasa maybe kita dapat a balance of animation dengan live action lah. Ya. Tapi pendapat aku pasal Spider-Verse yang era ni akan tamatkan dengan Miles Morales, aku okay. Because pada aku macam
it is time to stop milking this multiverse punya era lah, ataupun saga lah kan. Because macam kalau kat komik, Spider-Verse was one of the hit event dulu in the 2014 bila. And then since dorang did well, Marvel decided untuk continue the storyline dengan Spider-Geddon. Spider-Geddon is the second Spider-Verse punya event lah. And kita semua ingatkan Spider-Geddon, dorang akan tamatkan Spider-Verse ni dalam Spider-Geddon man. Tapi lepas Into the Spider-Verse did well kat movie, man, dorang continue the Spider-Verse sampai hari ni. So so benda tu dah tak jadi special lagi, because macam Spider-Verse dengan Spider-Geddon was a special event sampai ke diorang ada omnibus ni dua combine together kan. Habis bila diorang buat Age of Spider-Verse, where they introduce character from different universe, macam ada Sun Spider lah, ada you know, Japanese Spider-Man punya komik pun ada. Dia dah rasa macam, kau boleh rasa yang Marvel ni is milking the event lah. And cerita dia jadi how tu, dia tak as fun as kau first time baca Spider-Verse atau Spider-Geddon. So aku glad that Sony decided to end this thing. And also, korang tahu aku tak berapa minat Miles Morales kan? So dapat berita yang Miles Morales akan tamatkan, dia akan tamatkan Miles Morales storyline, memang aku happy gila. Tapi kalau tengok dia punya posting, I tak tahu lah, ni sebab gambar ni macam dia yang letak kan, dia letak dengan bersebelahan dengan trio Spider Peter Parker. So betul? Aku tak tahulah apa intention dia. Atau awal aku tak baca habis. Aku ingatkan macam Sony dah memang tak nak buat Spider-Man dah. So bila baca faham. Tak, Spider-Man Miles Morales sahaja. Betul. I mean, aku rasa few months ago aku dah bincangkan benda ni dengan Fik pasal diorang nak buat spin-off of Spider-Verse ni dengan Spider-Punk dengan ni. And aku cakap dia, kalau boleh aku nak tengok. Aku tak ingat aku jawapan, but Fik cakap dia kalau boleh tengok Silk. Macam kau pula, since kita ada different character dia kan, kau nak tengok Spider-Man yang mana sebagai spin-off? Spider-Punk dengan yang Spider-Man India. Aku itu pun style Spider-Man India tu. Aku suka Spider-Man India dia. Tapi tak silap aku, komik dia keluar dalam 2012 macam tu kan. Spider-Man India daripada Spider-Man 2 punya movie mat. Aku ada komik dia sampai sekarang. Sebab aku masih ada komik tu. Tak silap aku follow juga dulu waktu dia keluar kan. Aku tengok dia punya dia punya suit kan, style gila. Dia macam apa kita pakai baju tu, alamak, kurta kan, macam kurta. Style tu dia punya suit dengan dia punya seluar macam seluar Aladdin gitu. Memang style lah, style. Even dia punya storyline aku rasa best kot dalam, kalau kita bincangkan Spider-Verse punya cerita so far Spider-Man India is one of the best lah pada aku lah. And maybe kita grow up dengan Hindustan kot, rasa kita boleh relate dalam benda ni. Dan aku rasa mengangkat Asia lah kan, sebagai tema juga. Betul. But I mean that time pun Silk belum muncul lagi. So technically we got the first Asian punya Spider-Man dalam Spider-Verse ni lah. Macam Spider-Punk aku tak minat sangat. Because dia macam, you know, kalau kau baca komik dia, art dia agak messy. Aku tak minat art macam apa yang ditunjuk dalam Spider-Verse lah. Yes, betul. Cuma Fik minat Spider-Punk. Cuma aku cakap dia yalah, same reason lah. Tapi Fik cakap storyline dia best. So aku harap spin-off dia, I mean dengan cerita Beyond the Spider-Verse ni, kita akan dapat tengok universe kat Spider-Punk dengan other Spider people ni. So aku rasa aku harap diorang akan continue macam ni because Spider-Noir kita dah dapat live action kan. Aku harap diorang stick to that method for other Spider-Verse, Spider character ni. Because Spider-Verse ni kita dah dapat animation. Why not the spin-off kita buat live action lah. Cuma yalah budget agak tight sikit lah, because diorang kena bayar orang. But I mean, if Spider-Noir can happen, why not for other characters ya? Just imagine kita dapat tengok, maybe mana tahu Miles Morales akan muncul lagi sebagai live action ke. Cuma satu benda aku tak berapa minat dengan this idea of Sony ni, diorang masih tak nak gunakan Peter Parker man. Aku tak faham.
Aku tak Ya. tak tahulah apa yang dia takut, sebab dia takut melekat sangat dengan MCU ke apa. Itulah. Macam aku dah cakap banyak kali, Mat. If DC boleh buat 2 Batman in this day and age kan, kenapa diorang takut sangat nak buat Spider-Man 2? And benda ni pun dah explain kat No Way Home. Ada different Spider-Man dalam different universe. Kita dah faham. Sony dah tak payah risaukan fans akan get confused dengan benda ni or whatever tau. So aku tak tahu Melainkan lah memang ada restriction daripada MCU ke. Tapi tak tahulah, right daripada Sony yang control everything kan. Kan, and Sony boleh je buat Peter Parker baru. Betul. Tak payah gunakan Tom Holland. Kalau let's say Tom Holland ni diorang tak digunakan kan. Mat, kau ada the rights of Peter Parker dengan Spider-Man. Just get a new actor to play Peter Parker lah. Get someone older ke, ataupun kau continue Peter Parker from Into the Spider-Verse character tu, buat dia sebagai live action ke, and make that guy Tobey Maguire Spider-Man ke. Betul. Orang kau still enjoy. Aku rasa, And besides, aku rasa kalau Tobey Maguire buat series kan, best tau. buat the grounded character ke. And fans takkan complain benda ni. Orang been asking for Tobey Maguire dengan Andrew Garfieldnya movie continuation sejak No Way Home lagi. Betul. Ni. Kenapa Betul. tak nak buat kan? Macam dah ada easy money tau. Kau tak nak go on easy money. Aku rasa somehow Sony ni macam ego lah. Dia macam tak nak, aku nak berjaya dengan resepi aku sendiri. Kalau Spider-Man Andrew Garfield dengan Tobey Maguire, dia macam dah ada formula sikit daripada apa yang MCU buat semua kan, dah berkembang. So aku tak nak. Aku nak memang Spider-Man yang stand alone, yang tak ada kena-mena langsung dengan MCU, yang boleh survive. Aku seorang je daripada apa ni, Sony saja. Bongok saya. Habis okay lah, sekarang ni pun kita dapat berita yang kita akan dapat Symbiote punya animated project kan. Okay kot. Aku rasa okay lah. Cuma yalah, bila aku baca balik ni, like the question is why? For what? Apa korang punya plan ni tau? Where all this movie lead to? Because sekarang kita ada all this cinematic universe kan. And sekarang Sony pun dah cancel diorang punya universe and nak focus on this Spider-Verse punya project ni. So diorang akan lead ke mana? Besides Multiverse Saga ni, diorang akan end lepas Secret Wars kan. So what's the point of all this ya? Betul. Aku tak tahu lah. Aku ada nak borakkan kau lagi satu pasal ni Spider-Verse, tapi aku lupa apa dia nak cakap. Apa pasal kita dah dapat gambar-gambar for Beyond the Spider-Verse lately. Kau nampak kan? Beyond the Spider-Verse? Kau tak nampak Beyond the Spider-Verse gambar? Dekat mana? Dia keluar summertime dengan, tak salah aku, trailer Punisher. Macam teaser lah. Teaser gambar dia. Ada. Yang tu aku dah nampak lah. Apa aku nak cakap pasal ni Spider-Verse ni? Beyond the Spider-Verse. Kejap. Apa teori? Bukan. News? Shit, aku dah lupa saya. Apa cakap? Okay, hit theaters 2027. Syak, kita baru 14 minit. Aku dah lupa dah. Okay guys, tadi ada technical difficulties. I mean, that's all lah for now aku rasa for Beyond the Spider-Verse. Sebenarnya ada lagi cuma aku dah lupa apa aku nak cakap. Kalau aku ingat, maybe insyaAllah aku akan invite Izzat borakkan benda lagi. Kalau tak, perkasa ada pendek je kan, aku akan buat sendiri lah. But anyway, sorry for the very short episode untuk episode ni. Nantikan dengan kita punya video baru untuk Daredevil finale lah. Izzat, kau nak cakap apa sebelum kita end? Thank you for inviting. So kita jumpa dalam Sembang Wayang pula nanti. Alright, thank you guys. Jangan lupa subscribe to Sembang Wayang, and subscribe to Let's Talk Comics with Nando. Follow aku di TikTok dan juga follow aku di Instagram. Dari itu, Syazwan Nando right here. Izzat Sembang Wayang. Let's Talk Comics Nerds. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.